Gaji 2,000. Tapi ada hati nak beli SRK 250R. Cukup ke duit tu nak guna? Nak pakai, nak jaga motor ni? Harga motor ni sebulan RM246 untuk 7 tahun. Botek dan insurans RM600 setahun. So kalau kita bagi 12, dapatlah RM50. Kalau minyak pula, tangki dia 12 liter. Jadi bolehlah pakai dalam 150 sebulan. Macam dekat sangat je ni. Kalau untuk servis pula, untuk setiap 3,000, harga dia RM200. Jadi kalau kita bahagikan 200, 2 bulan, dapatlah dalam harga RM100 sebulan. Kalau tayar depan dan belakang, harga RM400. So sebulan dapatlah RM33. Jangan dekat. Akhir sekali, poket dan rantai. Harga dalam 200.5. Jadi bulanan dapatlah dalam RM21. Jadi kalau kita gabungkan semua kos-kos tadi tu, dapatlah RM600. Jadi korang rasa macam mana? Mampu ke? Kalau tak mampu jangan beli. Jangan beli. Bang, itu tak bunyi lagi. Oh, tak bunyi. So kalau korang berminat dengan motor ni, hubungi kami sekarang, okey? Bye bye.